siapakah mereka? Okey, yang ini saya ada marah sikit ni. Kenapa kau marah? Kerana sebab mereka-mereka ni lah, couple-couple sekarang, belum berkahwin, belum ada anak dah. Mami, daddy. Mami, daddy. Salah diorang. Marah. Dah lah macam gitu. Okey. Lepas tu diorang menyanyi pula tu. Okey. Ada yang lemah garang. Lepas tu diorang sambung. Ada yang bisu lantang. Alamak. Takut. Rosak. Rosak. Okey, rosak. Okey. Kenalkan semua siapa? Kenalkan. Kenal sangat-sangat. Sudah tentunya daddy dan mami kita, legenda-legenda anak metropolitan. Berikan tepukan untuk daddy Suzairi Sumari dan mami-mami Nur Hasani dan Nina Halim. Sekejap Mami dah jadi Rubiah. Susah bawa geng kita tua datang sini. Daddy. Kenapa bawa Mami baru kat sini? Sempitlah, Dimas. Daddy, kenapa di other Ruby ada kat sini juga? Mami tak suka tau. Okey, korang jangan gaduh-gaduh. Alright, dah berubah apa masih perangai lama? Tu yang aku tak faham. Kita kat sini diberi tugas untuk ketengahkan 3 kategori dan korang akan dapat airtime masing-masing. So jangan gaduh, okey? Cukup. Alright. Siapa aku Ya, silakan. Okey. Allah! Kejap. Apa yang dia cakap? Okey. Siapa agaknya yang bertuah pada malam ini? Apa kata sekarang kita saksikan calon-calon bagi kategori pelakon pembantu wanita terbaik telefilm antologi. Sebaik ada benda besar tu. Tahniah Sharon Ismail. Dulu aku menang, dulu aku kalah dengan dia pun tak rasa bad lah Kau rasa? Okey, sekarang giliran bagi kategori lelaki pula ya. Anugerah ni kan Suzari pernah menang 2 kali. Ya, tapi tu drama bersiri. Satu Cinta Bollywood 2004, satu Cinta Q 2007. Tapi Cinta Gangster kau tak ada, tak menang. Tak nominate pun kan? Kesian Tapi Cinta Gangster tu jugalah kau popular kan? Betul. Kau bisu hari ni Gua malas nak cakap. Kan, kita yang gaduh-gaduh sekarang. Kita saksikan calon-calon bagi kategori pelakon pembantu lelaki terbaik telefilm antologi 2025. Susah betul lah kalau Mami nak kena pakai dress, tak tahu macam nak jalan, tak tahu macam nak diri. Tahniah Nur Maisha. Last warning, siapa menang award jangan cakap banyak Macam tadi, biar kita cakap, biar kita ada time. Okey. Baiklah, 2 kategori telah pun diumumkan. Tinggal 1 lagi kategori. Ya, dan kami akan iktirafkan pelakon lelaki terbaik dalam watak komedi. Dan inilah calon-calonnya. Amboi, fast forward nampak? Nak balik.